Alhamdulillah, terlebih dahulu kita ucapkan syukur puji Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita tak boleh lari dan tak lepas menjadi suatu kewajipan harian kita, khususnya kita umat Islam, hamba yang memelukkan agamanya Allah yang Islam. Bukan hanya kita sekadar memelukkan agama saja, berkaitan dengan itu kita beriman dan percaya dengan Allah itu ialah Tuhan yang memiliki, yang mempunyai dan yang mengatur dan yang menjagakan sekalian alam. Ya, selalu kita ucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, kita mengakui, kita membenarkan, bukan sekadar kita ucap sahaja, kerana ada yang ucap sahaja tapi tidak mengakui. Seperti orang-orang munafik, mereka itu ucap nashhadu innaka la rasulullah, tapi Allah jawab, Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu Muhammad, sesungguhnya kau itu adalah Rasul Allah. Pada waqi' nafsil amri, diri perkara yang sebenar, ya, kau adalah Rasul Allah. Tapi ucapan mereka itu betul dari segi ucapan lidah, tapi mereka sebenar wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mau menyatakan sesungguhnya orang munafik yang mereka ucap nashhadu innaka la rasulullah itu bohong saja, kerana ucapan hanya lidah tapi tidak ada pengakuan di hati. Dalam hati mereka tetap ada keraguan. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit syak, penyakit nifaq, menyembunyikan kufur dalam hati, menzahirkan iman di luar. Siapa solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan harta zakat kerana seolah-olah dia kena paksa. Kalau tak bagi, salah kira-kira. Lalu bagi juga bukan dengan hati yang menerima. Inilah Allah Ta'ala sindirkan juga di dalam ayat lain, allazina yu'minuna bil ghaib. Nak panggil orang muttaqin, orang yang takut akan Allah sebenar-benar itu orang yang percayakan Allah hal keadaan mereka ketika dalam ghaib. Dalam ghaib apa maksud? Kan kita orang mukmin, sama ada kita dalam berkumpul, dalam berhimpun, berjamaah, kita beriman. Kalau kita asing dan seorang diri pun kita beriman. Itu mana allazina yu'minuna bil ghaib. Satu wajah, mereka percaya hal keadaan mereka dalam ketika ghaib. Kalau orang itu nak sindir kepada orang munafik, kalau orang munafik bila bertemu dengan kumpulan mukmin, amanna, dia kata amanna, tapi bila dia asing, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka asing daripada kumpulan mukmin, bertemu sesama rakan-rakan mereka, mereka katakan inna ma'akum, kami serta kamu. Cumanya kami itu senda-senda sahaja dah. Kami mempura-pura saja bila kami bertemu dengan orang mukmin, kami kata amanah. Sebenarnya kami tetap serta kamu. Itu sifat orang nifaq. Maka Allah Ta'ala sindir nak panggil orang muttaqin, orang yang beriman ketika ghaib. Maknanya ketika asing pun beriman, ketika berkumpul pun beriman. Contoh seperti kita puasa kan. Kita puasa lah, kita tak makan, tak minum, umumnya kita menahan diri daripada perkara yang merosakkan puasa.
sama ada di hadapan orang ramai, ketika kita duduk seorang di rumah kita ataupun di mana-mana tempat kita kerja seorang diri pun kita tetap puasa. Dia kalah pasal menipu kan, ada para khair tu puasa kan, tapi bila tak ada kan, itu dia panggil tidak benar. Maka kita alhamdulillah, syukurlah, kita puji Allah banyak-banyak, kerana kita selalu tabiat kita bila orang buat jasa baik ke kita, takkan kita ucap terima kasih, betul tak? Walaupun tak pandai kita nak doa, kita selalu diajar. Ini bukan kita orang Islam saja ajar macam tu, ajar berterima kasih ni kan. Mana-mana orang lain pada Islam pun ajar terima kasih. Bahkan satu jahat adab orang panggil, biadab kata orang Jawa. Orang bagi sesuatu, orang buat jasa diam tak kata apa ni, jadi kurang adab kan. Lalu tu dia ajar terima kasih kan. Lagi pula dia ajar adab zahir, cara menerima Allah tangan kanan. Kecuali kita uzur, ada uzur kita minta maaf pula, maaf tangan saya uzur, maaf, terima kiri, maaf, kan. Ini semua ajar adab sopan. Maka sopan satu ini semua agama ajar semua adab. Tetapi kita Islam ni lebih halus lagi, bukan adab zahir saja, hati pun suruh adab. Baik ihsan, iman, Islam, ihsan. Sebagaimana mulut ucap terima kasih mulut. Tangan kita hala kanan, kita rendah diri sebagainya, beri hormat. Tapi juga hati sama dengan perbuatan zahir. Ini sifat kita orang mukmin. Nah, itulah Islam mengajarkan kita, dengan Allah Ta'ala memujikan, panggil muhsini. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguh kami, yakni Allah, kami tidak mensia-siakan, tidak menghampa, tidak mengkosongkan ganjaran balasan orang yang telah ihsan, telah buat baik. Itulah alhamdulillah, ke mana jadi mesti atas kita kena bersyukur. Maka masuk dalam bahagian syukur, kita ada pula ibadat khusus sembah syukur. Ini satu bahagian syukur kan. Sembah sujud kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan alam termasuk kita. Kena pada tempatnya. Nah, wad'u syai' fi mahalli, kita sembah akan pencipta kita, berkena pada tempatnya wakil. Itulah umat Islam yang Allah Ta'ala bagi. Dan dilatih pulanya Rasul untuk menyampaikan perkara-perkara yang raib, perkara yang sulit. Maka bila kita tertanam kepercayaan kita di situ, ikut sajalah Rasul raya cerita apa saja pun, sama ada gaib kita tak dapat lihat dengan mata, tak dapat dengar dengan telinga, tapi oleh kerana yang mencerita itu siapa? Rasul As-Sadiqil Amin, orang yang bersifat sidik, benar, orang yang bersifat amanah, jujur, lurus, betul, hati tidak ada belok sedikit pun kan. Lagipun ia menyatakan, dia bercakap, tidak bercakap melainkan wahyu dari Allah, dan dia tidak ada tambahan sedikit pun melainkan dengan izin Allah. Orang yang begitu bercakap, siapa dengar pun boleh terima. Sehingga kadang-kadang kita tu, kalau bila orang pandai cakap apa tu kita tak tahu batin, kita terima juga. Kadang-kadang kita terpedaya dan terkena tipu kan, dengan ucapan yang begitu bagus manisnya. Kadang-kadang kita tertipu kerana kita tak tahu kebatinan. Tapi orang jadi Rasul ni kita dah jadi akidah dah. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna ucapan sudah terikat di dalam hati kita yang mukmin. Oleh itu, bila sah hadis terdatang daripada dia, selalu kita percaya. Sekalipun perkara tak pernah kita lihat, kita percaya. Kita akan mati, ya. Selepas mati, kita dalam alam barzakh, ya, kita percaya. Dalam barzakh itu adanya azab,
nasbah dengan orang kufur, na'udzubillah min dzalik. Dalam barzah juga ada nikmat nasbah dengan orang beriman. Kita percaya alhamdulillah. Kan? Sekalipun kita pergi ziarah makam, bumi biasa yang kita nampak. Kalau digali lagi untuk bumi ke orang kemudian, biasa je gali, kan? Tapi kita percaya. Sebab ini perkara gaib, termasuk dalam allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya dengan dia gaib. Itu setengah pada sifat kita orang mukmin. Oleh yang demikian, dengan taufik hidayah dari Allah memberikan kepercayaan sebegitu, mestilah jagalah kita, beringatlah kita, awasilah kita. Kerana bila perkara sudah ada begitu, banyak pula perkara yang nak merusak, nak menanggalkan. Kalau ibarat buah kayu, kalau kata ni panggil luruh, ini panggil tak luruh, gugur, luruh, panggil tak? Diri yang luruh, tak panggil. Sini panggil tak luruh? Tak panggil? Panggil juga. Jadi itulah kalau bahasa surah, iman kita sudah ada, sudah tersimpul, panggil aqid, akad sudah terikat. Kita ada akad nikah tu ikat lah tu. Asalnya lelaki ajnabi, perempuan ajnabiyah. Tidak ada halah-halah pun kan. Tapi bila ada ucapan kata-kata tertentu dengan syarat tertentu, sekadar kata aku menikahkan kau, akan si Aminah yang si kahwin sekian. Kata si lelaki ataupun wakilnya, aku terima akan nikahnya, sekurang-kurangnya. Maka si perempuan ajnabiyah dengan lelaki ajnabi sudah terikat. Itu punya akad. Sudah tersimpul. Bukan ikatnya apa? Simpul mati. Simpul mati begini orang petani panggil. Ada simpul mati. Ada lagi satu bagian simpul kan? Simpul macam ni. Tersimpul juga. Tapi ada cadar lagi. Bila ada masalah, orang petani panggil simpul tak mati. Ada juga panggil tamak je. Orang petani panggil. Tapi kalau simpul mati tadi, itu panggil aqidah. Kita ada iman, kita simpul iman kita itu simpul mati, bukan simpul tinggal punca dah. Simpul mati. Allah ada, tetap ada, tak terima tiadanya. Kan? Dalilnya 1, 2, 3. Simpul mati itu panggil aqidah. Mai pada aqadah akad tadi. Itulah. Dalam keadaan penipu begitu pun ada Allah Ta'ala hantar pula sebagai sesuatu untuk kita melawan ni dia. Ada pula nak rombak ke penipu itu. Kita simpul mati dah, ada pula yang nak merombak ke penipu itu. Itulah syaitan alaihi laknatullah, nak menjatuhkan kita, nak menanggalkan iman tadi. Ada panggil kalau buah ke luruh, nak meluruhkan buah. Pengganah nak meluruhkan buah tu, dia kocok, dia goyang, dia macam-macam supaya nak luruh. Tapi bagi kita, apabila banyak ada yang menggoyang kita, kau bertambah kejam, kau bertambah pokok. Itu sebab tu bajikan. Pokok tapi kau kejam. Itu ibaratnya begitu. Sebab tu kalau kita tidak ada ujian, tak pernah tempuh dengan ujian, tak pernah sentuh ujian, kita belum tahu kejap dan tetap setakat mana. Dengan orang banyak ada ujian, itu boleh tahu kata tetap. Sebab kita berniaga. Kalau tak pernah dalam berniaga kita mula berniaga berjaya tu, tak pernah kena kerugian, tak pernah apa. Ini yang panggil belum tentu kita. Tapi bila kena ujian, jatuh rugi, bangun lagi, tidak lemah, jatuh rugi, ukar lagi masalah. Ini menunjuk orang teguh. Sebab itu Allah menjadikan contoh kepada kita umat. Allah bangkitkan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu bukan main. Sedangkan mereka pilihan Allah. Tapi ujian lebih banyak pada kita umat. Ini nak nyata kata. Sebab itu kalau nak menjadikan contohilah kepada mereka. Asyaddukum bala'anil anbiya.
yang paling berat, yang paling teruk, nak sebab kena bala ujian kesusahan para nabi-nabi. Tengok Ibrahim dibakar api, anak tu mati tu. Tak yang membakar siapa dia? Tak ada orang lain termasuk ayah sendiri. Tak kenal. Macam ni kata tak kenal. Tak kenal anaknya sebagai Nabi Rasul. Kenal hanya anak, aku sebagai bapa, kamu sebagai anak. Apa kamu tak ikut aku, ikut saja aku nak buat padamu, anak aku. Kamu tak ikut aku. Dia tidak kenal bahawa anak dia itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Rela sanggup membakarkan anak pihak Namrud tu Ibrahim. Akhir dia halah hamak. Inni zahibun ila rabbi sayahdi. Ibrahim hijrah. Kan tempat lahir dia di Babylon, Iraq. Hijrah masuk Mesir. Sampai pergi buka Syam. Kan? Tu. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam beratus-ratus tahun berdakwah, menyeru, mengajak umat. Sampai dia macam-macam. Dan begitulah mana-mana Nabi. Nabi Yunus pernah ditelan ikan. Semua tu mati, tak ada. Mananya, ajib luar biasa Allah mengujikan orang-orang pilihan dia. Ini di sini menunjukkan bukan arti apa dia menyeksa, yang dipanggil menyeksa sebenarnya bukan menyeksa lah. Bukan artinya tidak sayang. Lagi dia sayang, lagi dia uji. Masya Allah. Inilah dikenali bahawa dunia darul bala, tempat uji. Contoh paling besar, tengok orang pilihan Allah. Para anbiya dipanggil apa? Asfiya illa. Segala orang pilihan Allah, segala kekasih Allah. Tapi beratnya kejadian. Ini menunjuk kata dunia tempat uji. Sama ada uji dengan bentuk kesenangan, juga uji dengan bentuk kesusahan. Sekaligus yang kita nampak kesusahan jadi uji. Kesenangan kita tak terasa kata ujian. Yang sebenarnya kedua-dua adalah ujian. Sebab Allah firman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji akan kamu dengan apa dia kesusahan, kecemasan, juga kami uji kamu dengan kebaikan. Kaya raya, jawatan tinggi, itu suatu ujian. Mana sabar, syukur atau tidak? Orang di dalam kekayaan, kaya raya, kalau joli, ini ujian, syukur atau tidak. Orang yang kena kecemasan, kesusahan dalam ujian, sabar atau tidak. Kan? Sabar dan syukur dua kewajiban. Bila kita dapat kelebihan, kita dapat kekayaan dan ketinggian sebagainya dalam ujian Allah, syukur atau tidak. Tengok Allah Ta'ala bagi kepada Fir'aun, bagi kepada Namrud yang maha hebat tu, takutnya ke dia. Tengok Qarun tu Allah Ta'ala bagi kekayaan, Allah hebatnya. Itu dalam ujian. Maka Allah Ta'ala bagi juga kepada Nabi dia dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Angin semua tu turut perintah dia. Sampai jin semua jadi turut perintah dia. Kan? Kenderaan angin dibawa kenderaan ke mana dia nak pergi. Tapi kedudukan dia rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kepada ayah dia Daud isteri 100, punya isteri 100. Ramai. Nabi lagi, Rasul lagi, Khalifah lagi. Tapi kedudukan dia lebih mulia. Jadi contoh juga. Hak susah seperti Isa tidak ada milik apa-apa. Tidak ada milik, tidak ada punya apa-apa. Dan juga Ayub, Allah Ta'ala bagi dia kaya kerana keturunan Aisu, raja-raja yang milik punya. Tapi Allah izin kepada Iblis menghabiskan harta Ayub. Tapi Ayub alhamdulillah. Semua tu contoh teladan untuk kita umat
lihat di situ. Nah, sebab itulah kita jatuh dalam kesenangan, kita syukur banyak. Kita jatuh dalam kesusahan, sabar benar-benar. Kerana kita ingat ini tempat ujian, bukan tempat balasan. Ad-dunya darul bala wal akhirah darul jaza.